Macam mana saya nak yakin depan kamera? Jawapannya adalah jangan sabotage diri kita dan gunakan 3 solusi ini. Jom. Yang pertama adalah layan kamera tu macam kawan, bukan hakim. Hakim dia akan judge kita, betul? Kawan ni, kita akan rasa mesra dan selesa untuk berbicara dengan dia. Cara kita bercakap pun jadi lebih lancar dan bila kita bercakap pun dia akan rasa lebih rapat. Sebab apa? Sebab kita tengah bercakap dengan kawan. Dan yang paling best adalah dah apa hal nak takut cakap dengan kawan, kan? Sebab tu kita kena menganggap handphone, kamera adalah kawan, bukan hakim. Yang kedua adalah jangan aim untuk sempurna, tapi kita kena aim untuk selesa. Kita kena faham orang yang confident bukan orang yang tak ada salah waktu bercakap, tapi orang yang tak takut untuk bercakap. Nah, dan untuk berani adalah apabila anda tak letak target untuk semuanya sempurna, tapi anda letak target untuk selesa. Lagipun orang bukan nak tengoklah yang kita bercakap di perfect. Orang nak tengok kita yang real. Jadi kalau cakap tu tersasul sikit, it's okay. Itu membuktikan anda manusia, kan? Dan yang ketiga adalah bina momentum dulu. Jangan tunggu mood. Keyakinan bercakap ni dia bukan hadir sebelum kita tekan record now. Keyakinan ni hadir apabila kita buat. Kita jadi lagi selesa. Kita yakin. Ini akan menjadikan kita, insya-Allah, selesa dan yakin untuk berbicara. Kena buat. Kena buat banyak kali. Boleh? Jadi jangan tunggu lama-lama. Kita bertindak sekarang. Apa? Jadi lepas ni, kalau ada orang tanya soalan,